dalam episod ke-21 drama bersiri Luka di Hujung Setia, dia berdepan dengan Nuha. Jadi bukan macam Nuha dia cari dia lah. Nuha dia memang dia dah tak boleh tahan dah. Breaking point dia dah limit dah. So dia pun tampar dia. Dia tampar tu tak tahu sama ada dia masih mahukan Faris atau tak, lepas apa yang Faris dah buat kat dia. Sebab bila perempuan dia nakkan seorang lelaki ni, dia nak tunjukkan yang lelaki dia tu masih memilih dia walaupun lelaki dia curang. Gitulah cerita dia pasal drama macam gini. Tapi dia membalas, dia kata kalau Faris pilih Nuha, dia akan mengundur diri, tapi dia confident, dia yakin yang Faris akan pilih dia sebab Nuha tu mandul. Dia panggil Nuha mandul. Dalam masa sama juga suami kepada dia, Irsyad, dia macam bagi warning dekat Faris lah. Walaupun apa yang Nuha dah buat dekat Irsyad masih lagi macam dia tak nak melepaskan isteri dia. Pun ada macam ego pada Irsyad. Walaupun hubungan Irsyad dengan dia ni memang rasanya memang tak boleh diselamatkan lagi lah. Tapi bila dua watak ni, Faris dan Irsyad ni bertemu, macam dia ada ego masing-masing. Faris nakkan dia sampai dia memperlekehkan Irsyad, tapi Irsyad bagi marah lah. Bagi dia kata dia seolah-olah dia tak nak menceraikan dia. Cara Faris tu, walaupun cara Irsyad tu, walaupun Irsyad dia melayan dia secara dingin lah, lepas apa yang dia dah buat kat dia. Jumpa lagi.